Jangan. Ngam-ngam. Club style memang senang kalau kita nak berdiri. Kalau bagger ni dia agak susah sikit. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni kita nak panas enjin kejap. Panas enjin, lepas tu kita nak ke Damansara Damai. Nak tengok motor member aku, Road Glide juga. Baru siap. Jom. Seminggu motor ni tak berjalan. Ini baru ada masa kita nak panaskan enjin motor ni. Sambil-sambil tu kita layan dulu jam Damansara ni. Ada boleh tak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Kita kena U-turn Kalau aku pakai kanan ni memang stuck lah dekat dataran Sunway tu. Aku kena U-turn balik. Kena U-turn ikut persiaran Surian ni. Tu cepat je naik kondo ni. Dulu mana ada 598k. Yang tu paling murah lah kot. Tak tahulah berapa square feet tu starting dia. Jom. So yang baru singgah dekat channel aku, minta you all follow, subscribe aku punya channel ni. Baru berjinak buat konten-konten motor lah, pergi makan lah, pergi holiday lah. Sebelah kanan ni Uptown. Uptown ni kalau weekend ni ramai lah. Kalau weekday ni dia macam sendu sikit, tak semeriah macam dulu. Traffic light ni. So Ahad ni Jumaat ni jangan lupa tau, korang kena follow akaun aku ni. Aku dapat jemputan daripada arah apa ni, BMW. Daripada BMW arah Motorrad. Ada launching apa, GSA 1300. Kita nak tengok secara dekat lah motor tu macam mana. Sebab GS aku 1250 triple black aku pun dah trade in. Kita tengok nanti, coming soon. Traffic light lagi. Ada depan tu dah nampak kan, merah lampu kereta memang jam lah dekat apa ni, dekat Palm Spring. Tengok macam mana. Kita cuba cilok. Tak boleh buat laju lah, slow sikit. Kau nak U-turn sini bang, bahaya bang. Jangan buat hal bang Road Glide ni dia pakai, bukan macam motor biasa bang. Road Glide ni, ini dia kalau kita brake pun motor still berjalan lagi bang. Ambil masa nak berhenti. Masuk terowong. Dekat terowong lah, jalan bawah tanah. Rem sikit. Alright, traffic light lagi. Inilah kelemahan Road Glide bila waktu jam ni korang bawa. Satu, kena slow lah, kena hati-hati. Janganlah laju kan. So slow je sampai ujung.
Alright. Dah naik hospital baru ni, Sunway Medical Center. Dulu mana ada. Dekat sini tak ada. Dah ada dah. Maju. Sebelah ni mall lah, mall Tropicana Garden, Kota Damansara. Not bad lah dalam ni, macam-macam ada makanan. Yang penting ada kedai golf. Nak beli baju golf ke, nak beli apa-apalah berkenaan dengan golf, ada dekat sini. Jom kita cilok. Cilok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cilok lagi. Lagi. Enjin road glide ni bila jam macam ni memang panas lah. Lagi-lagi kau dah tukar air cleaner macam ni, panas je. Kau letak telur mat, masak mat telur tu. Okey, sikit lagi kita nak masuk LDP, nak menghala ke Damansara. Damai akak, tengok dulu kak. Oi, aduh kak. Akak. Silok lagi. Jam. Ni Palm Spring. Palm Spring. Sini Kota Damansara. Ni border dia lah. Border sana Damansara Perdana. Berdekatan dekat Curve lah. Curve. You all nak pergi Wan Utama kan, dekat situ lah. Jom. Traffic light lagi. Traffic light saja dekat sini. Okay. Ini maybe traffic light yang terakhir sebelum kita masuk ke Pencalaling. Aku pun nak ke bengkel juga, Dock HD tu, untuk nak tengok lah. Aku punya simbol angin tayar ni naik je. Bila cuci je naik. Bila cuci nak naik. Minta dia orang reset balik lah aku punya simbol tu. Tayar angin aku nak check. Lama kat traffic light ni. Cepat lah. Aduh. Alright, jalan, jom. Kita ronda-ronda petang ni harap tak jam lah dekat LDP ni. Nak ke Damansara Damai tu boleh tahan juga. Petang-petang macam ni kan, hari bekerja memang jam. Okey, jalan ni clear. Ngam. Sini hati-hati sebab selalu ada lubang dekat sini. Oh, tak ada. Tarik. Ngam. Sprint Pencalaling LDP. Okey. Kita nak ke Damansara Damai. Jom. Okey, kita follow signboard. Mana ada betul ke tak betul yang ni? InsyaAllah. Aduh, sini aku confused sikit. Betul. Ikut jalan ni betul. Hati-hati. Alright. Ipoh, Sungai Buloh, Kuantan, Abang Kepong. Okey, kita masuk sini. Kebanyakan yang apa nama ni, yang baru nak cuba naik dash ni memang sesat tau. Highway dash ni. Dia orang akan confuse. Bayangkan pakai Waze pun
boleh pening kepala. Saat ini. Alright. Jen dia buat club style. Tak timbul Oh, ini spray dia tak timbul. Lampu dia ini aku dah tahulah. Kejap lagi kita tanya tuan dia berapa dia dah habis buat motor dia ni. Assalamualaikum. Tanya hilang lah, tidak kena sebut. Hilang lah. Hai bro. Okey. Ini selamat datang markas markas. Workshop Harley Davidson. Berapa kau habis buat motor kau? Sengau sikit. Bahaya ni. Ini betul ni. Janganlah. Berapa kau habis? Habis apa? Airbrush. Buat motor kau lah. Keseluruhan. Aku tengok betul lah. Kita dulu tengok apa. Yang bagi bunyi dia model bagel. Yang ni club style. Ini masuk auto show ni nombor 1. Amin. Macam ni? Nak masuk aerospeed insya-Allah tahun ni. Tak, tadi kau tak clear bagi tahu berapa kau dah habis semua barang ni. Berapa je? Rahsia je ni. Alamak. Sikit-sikit lah. Dia beli motor ni dia tak boleh terus keluar duit semua ni. Dia kena sikit-sikit sabar. Menyimpan. Yang penting ingat dengar Is. Yang penting habis duit kat motor tak apa. Betul. Kan, habis duit kat motor tak apa. Jangan habis duit dekat tempat lain. Dah, power bank. Thank you bro. Ini memang idaman. Gaya je. Kena. Ni cakap kau. Sate Villa tu mesti orang pandang. Mexicano. Macam ni pun. Mexicano, Chicano. Pakai bawah pendek kan. Lepas stoknya tinggi. Style lah. Tengok exhaust belakang dia. Memang idaman lah. Kena ada sebiji dia. Abang. Hai. Naik Ali ni memang panas lah. Kena minum air. Kena minta mangkuk, tak boleh cawan-cawan. Memang cepat panas. Panas lama kita tak lepak ni. Makan dulu. Nama pun ni kedai aku tak ada lah. Iskandar. Iskandar Tuan Iskandar InsyaAllah Okay, settle. Kita pun nak on the way balik lah. Inilah motor member aku yang baru keluar bengkel dia buat full airbrush. Club style. Tadi kita plan nak ke Hat Nyai pada 17 sampai 19 Mei ni. Tak pasti lagi dapat lesen ke tak. Tapi kita cuba juga minta lesen tu. Yang pergi tu tak ramai lah, dalam 4 ke 5 biji motor, 2-3 hari 2 malam lah.
dekat Hanyai. Tapi pun tak pasti lagi setakat Hanyai ke ataupun tengoklah. Yang penting kita kena minta lesen dulu. Kalau lesen lepas, bolehlah kita fikir-fikirkan. Kalau tak lepas, sampai di situ sajalah. Jam. Field light. Mana sini ya? Style lah motor abang. Jom. Lampu dia terang kan. Boleh suluh. Aduh lah. Ni kita nak round dulu masuk tol Penchala. Lepas tu dia akan balik KL lah. Aku akan balik ke Sungai Buloh ikut dash. Jom kita masuk Penchala dulu. Penchala Lane Rawang. Jalan berlubang ni. Seram betul lah. Ceras Kuala Lumpur. Kita masuk sini kan. Masuk kawasan ni lubang lagi. Corner. Kena relax dekat corner ni. Jangan pupah sangat. Waduh, ini habis 1,000 ni nak buat motor ni. Sini. Oh, smart lah. Malam berkilat motor dia. Kita dekat Rawang Modora. Oi, jangan. Ngam. Club style memang senang kalau kita nak berdiri. Kalau bagger ni dia agak susah sikit. Alright Jen, jumpa lagi. Okay, yang baru tengok video ni, yang baru singgah channel ni, jangan lupa follow dan subscribe video. Subscribe lah, maksud aku subscribe aku punya account ni lah. Okay,
Banyak lagi video-video yang aku akan buat, yang akan menyusul. Alah, simple video je. Aku tak kerti lagi nak edit apa-apa. Cuma nak share je apa yang baik. Aku akan share mana tempat aku pergi, mana tempat makan yang best, apa-apalah aku akan share dekat YouTube ni. Alright, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.